Eastel adalah sebuah syarikat mobile virtual network operator. Pergi ke next slide kalau boleh. Apa itu Eastel? So mungkin ramai yang ada tak pernah tahu pasal telco. Jadi saya jelaskan, dalam Malaysia ni dia ada MNO, Mobile Network Operator. Mobile Network Operator ni adalah sebuah syarikat telco yang mempunyai tower sebenarnya lah, tower sendiri. Jadi lesen yang dianugerahkan untuk menjadi MNO ni adalah kepada Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Unify Mobile dan Yes. Dan Unify Mobile ni dia dapat taraf MNO zaman-zaman dulu lah. Dia orang tak ada tower, dia orang gunakan Celcom. Dan Yes juga merupakan MNO yang tak ada tower dan dia orang juga bernaung di bawah Celcom. So MNO ni takkan wujud lagi lah. Ini saja syarikat MNO yang dibenarkan di dalam Malaysia, dan selepas ini memang tidak akan ada MNO baru di Malaysia, dan sebab itu mereka mengeluarkan lesen-lesen Mobile Virtual Network Operator. Mobile Virtual Network Operator ni maksud dia adalah telco yang tak ada tower tuan. Jadi mereka menggunakan prasarana MNO, Celcom, Maxis, U-Mobile, Unify dan Yes lah. Yes sebenarnya tak ada apa-apa pun. So di dalam MVNO ni dia ada dua jenis MVNO, iaitu thick dan thin. Dia ada gemuk, tebal lepas tu dia ada kurus. Apa maksud tebal dan kurus ini? Tebal ini dia sebuah telco yang mempunyai sistem back-end sendiri, di mana jika mereka nak membuat pelan-pelan baru, contohnya nak jual RM10, 10 gig, besok dia boleh buat. Dia orang nak buat billing sistem dia orang sendiri, dia orang boleh buat. So thick MVNO yang ada di Malaysia adalah Juntok, Red One, One XOX. Ansar Mobile ni saya tak pernah dengar sebenarnya. Selama saya duduk dalam telco ni, dah first time saya dengar Ansar Mobile, dia orang di bawah Maxis. Dan Eastel adalah MVNO pertama kepada U-Mobile. Eastel adalah thick MVNO. Dan di bawah tu anda akan nampak Halo Telco lah, Mcon, Wow. Mereka adalah thin MVNO, di mana mereka ini tidak mempunyai back-end system. Dia orang menggunakan back-end system daripada MNO, guna Celcom lah. Jadi kalau mereka nak tukar produk, nak buat billing system dan segala-galanya, mereka tak ada capacity untuk buat sendiri, kena tunggu lah. Jadi kebanyakannya thin MNO ni produk-produk dia orang tak berubah, harga-harga dia orang tak berubah, terpaksa menunggu MNO untuk membuat segala baik pulih dan sebagainya. Dan bercerita pasal U-Mobile pula, untuk pengetahuan semua, baru-baru ini kalau anda semua baca berita lah, U-Mobile ini telah dianugerahkan lesen untuk mengendalikan 5G. Mereka mempunyai 50% bandwidth untuk mengendalikan perkhidmatan 5G. Jadi mereka merupakan MNO yang mempunyai bandwidth 5G terbesar di Malaysia, iaitu 50%. Balance 50% itu dipegang oleh DNB, Digital Nasional Berhad, 30%, dan 20% lagi dikongsi Celcom Digi, Maxis, Yes dan Unify. Maksud 5% ni ataupun percentage ni adalah bergantung kepada jumlah langganan di dalam Malaysia. So kalau Malaysia ada 50 juta pelanggan, U-Mobile boleh handle di 25 juta pelanggan menggunakan internet secara serentak. Faham Itu maksud dia. So kalau macam Celcom, Maxis, dia orang hanya boleh mengendalikan 5 juta pelanggan dalam satu masa menggunakan internet. Jadi apabila anda menggunakan Celcom, Maxis, Digi dan sebagainya, anda akan perasan apabila anda pakai line internet, tiba-tiba line anda jadi slow. Itu bermakna mereka telah mencapai had maksima pelanggan, dan kecepatan internet ni terpaksa diturunkan kepada 4G supaya lebih ramai orang boleh masuk. So itulah maksud pemegang bandwidth terbesar di Malaysia, iaitu U-Mobile. Dan lagi satu, U-Mobile kini dimiliki oleh buat kali pertama dia dalam sejarah telco, seorang Melayu, seorang yang beragama Islam, memegang saham paling besar di dalam syarikat telco, iaitu Tengku Aminah, iaitu anak kepada Sultan Johor. Dari dulu U-Mobile ini dimiliki oleh Vincent Tan, sekarang U-Mobile ini dimiliki oleh Tengku Aminah, iaitu anak Sultan Johor. Saham itu besar Eastel. Bukan Eastel, U-Mobile tuan. U-Mobile. Jadi Eastel ni merupakan MVNO pertama kepada U-Mobile. Kenapa mereka memerlukan MVNO? Sebab mereka tak mampu untuk ada pelanggan yang begitu ramai yang boleh mereka miliki. Jadi mereka kini mewujudkan MVNO di bawah jaringan mereka untuk mencapai status telco terbesar di Malaysia satu hari nanti. Next. CEO SOX. So, sebagai syarikat telekomunikasi, lesen yang dikeluarkan adalah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. So, dia ada dua lesen kat situ, iaitu NSP, National Service Provider, dengan lagi satu adalah Application Service Provider, ASP.
ASP ini ialah lesen yang dikeluarkan untuk syarikat-syarikat adakan aplikasi di telefon lah. Setiap syarikat orang yang nak buat aplikasi di telefon yang ada di Google Play, yang ada di App Store, perlu ada lesen daripada MCMC, iaitu Application Service Provider. Satu lagi adalah NSP. NSP ni semua telco kena ada. Kalau tak ada, dia orang tak boleh jalankan perniagaan. Jadi lesen ini anda boleh tengok di laman web Surajaya Komunikasi dan Multimedia. Di bawah subsection MVNO akan keluarlah nama Istel ni di bawah Anchor Communication sebagai pemegang lesen sah untuk memasarkan produk-produk telekomunikasi. Okey, lahan. Kat sini ada syariah lain. Saya sebenarnya kalau nak fikirkan dalam telco kenapa perlu ada syariah compliance kan. Ini pun pelik juga. Sebenarnya apabila saya berada di Salam pun dulu kita memulakan syariah compliance di dalam telco kerana kita dapati di dalam telco ni ada banyak cas-cas tersembunyi. Iklan-iklan yang kata orang tu mengelirukan dan segala-galanya. Jadi kita decide untuk ambil syariah panel untuk memastikan produk-produk yang dijual kepada pelanggan ini mengikut tata susila syariah. Di mana ianya bukan berkenaan dengan kena baca doa ke, kena ada hukum fik ke apa. Jadi sebenarnya dalam segi muamalah, iaitu kita nak pastikan bahawa perjalanan syarikat produk yang dijual kepada pelanggan tidak ada unsur-unsur haram, tidak ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya. Dan jika anda dapati ada produk-produk Istel yang anda rasa macam tak syariah compliance, anda boleh terus hubungi Mas Riyad ni untuk membuat aduan dan sebagainya. Jadi dia orang ni sebagai guidance, sebagai polis dalam telco untuk memastikan pelanggan-pelanggan ini tidak ditipu, tidak ditawarkan dengan produk-produk yang menggelirukan dan sebagainya. Ya, sebab itulah syariah compliance. Sekarang ni dah popular dah syariah compliance dekat dalam telco ni. Okey. Latar belakang Istel, macam saya cakap tadi, ialah jenama Mobile Virtual Network Operator di bawah Anchor Communication dan Berhad. Dan yang membuat saya tertarik untuk bersama dengan Istel ini adalah apabila mereka memfokuskan konsep empowering entrepreneurship. Jadi dia menyediakan sebuah platform yang membolehkan individu membina pendapatan pasif berterusan melalui program rujukan. Ini bahasa kata orang tu bahasa yang senang untuk difaham lah. Kalau kita baca sekali lagi, membina pendapatan pasif menerusi berterusan melalui program rujukan. Program rujukan ini dia ikut kepada network marketing lah. Setiap syarikat yang membuat network marketing ni, dia merujuk kepada ada ejen. Ejen ni boleh latih ejen dan boleh mendapat pendapatan daripada rangkaian yang kita bina. Ini adalah telco pertama yang memfokuskan 100% bisnes diorang kepada program rujukan ataupun kita panggil network marketing. 100%. Maknanya diorang tak ada buat plan lain, tak ada konvensional, tak ada nak buka kedai, tak ada nak keluar modal besar dan sebagainya, tak ada. Dia 100% network marketing, sama macam insurans, dia sama macam orang yang jual Huawei ke. Dia ada sistem rujukan. Okey, jadi 100% program rujukan. Jadi malam ini kita nak bercerita pasal program rujukan yang ditawarkan oleh Istel ni. Apa benefit dia? Berapa dia bayar? Bolehkah kita jana pendapatan di dalam telco ini? Jadi sebelum kita nak cerita lebih lanjut tentang marketing plan, kita kena tengok dulu background perniagaan telekomunikasi di Malaysia ni. Apa dia punya landscape dia, apa dia punya industri, dia punya capacity, dia punya jualan tahunan dan sebagainya. Okay, topik next. So, ini adalah pasaran telco semasa ini adalah data daripada tahun 2023, tak silap saya, 23 ke 24 macam itulah. Di Malaysia kita ada 34 juta warga negara Malaysia, dan sehingga data ini dihebahkan ataupun dipersembahkan kepada anda, ada 50.1 juta pelanggan rangkaian mudah alih. Bermakna ada 50 juta lain. Walaupun orang ada 34 juta, ada 50 juta lain yang aktif yang digunakan oleh rakyat Malaysia. So bermakna bisnes ni tuan, semua orang pakai. Balik batu satu mesti kena. Dia tak sama dengan bisnes-bisnes lain. Dia adalah mega trend business. Mega trend business ni contohnya macam minyak, beras. Semua orang makan beras, semua orang makan nasi. Semua orang isi minyak, semua orang pakai elektrik. Jadi semua orang pakai line telefon. Jadi kita duduk dalam bisnes dengan pasaran sedia ada yang semua orang guna. So daripada keseluruhan pasaran telco semasa ini, Celcom Digi memegang 50% daripada jumlah langganan. Setelah mereka bergabung dengan Digi, mereka menjadi telco paling besar di Malaysia.
Dan telco kedua terbesar adalah Maxis 23%, U Mobile 18%. Tuan, sebenarnya 18% tu angka yang sangat tinggi bagi U Mobile sebab U Mobile selalu dianggap sebagai third class telco dalam Malaysia. Dan Yes ada 5%, dan gabungan MVNO yang ada di Malaysia ni hanya ada mempunyai ataupun mencatatkan 4% daripada jumlah keseluruhan pelanggan yang berada di Malaysia. Alright, so faham dan datanglah Istel masuk dalam market. Jadi market kita ni, kita ada orang yang pakai Celcom, Maxis, U Mobile, Yes dan others ni, dan diorang pun ada dealer-dealer, diorang ada rakan-rakan niaga. Dan untuk pengetahuan anda semua, jutawan dalam telco ni ramai yang tak kenal siapa. Ada yang income sehari 2 juta, ada yang income sebulan 30 juta pun ada, okay, dalam telco ni sebab bisnes dia sangat-sangat besar. Next. So, daripada postpaid dan prepaid, dia ada pecahan pula. Berapa ramai orang yang pakai postpaid, berapa ramai orang yang pakai prepaid. Yang pakai postpaid adalah 14.96 juta orang, dekat 15 juta lah. Prepaid pula dekat 35 juta orang. So, dia punya average 20% pakai postpaid, 80% pakai prepaid. Dan average penggunaan sebulan untuk postpaid adalah RM66. Average ni dia ambil lah, kualan kasar, dia bahagikan dengan semua orang, RM66. Dalam prepaid pula orang buat tambah nilai minimal RM32 sebulan. Jadi untuk postpaid, sale dia satu Malaysia 987 juta sebulan. Dan untuk prepaid jualan dia adalah 1.1 bilion ringgit sebulan. Bukan setahun sebulan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dulu lah, semasa saya di tempat lama, jualan saya selama 10 tahun 2.8 bilion setahun 10 tahun sale sekarang ni sebulan 2 bilion. Sale sekarang ni campur semua telco 2 bilion. So kalau kita berniaga, kita nak masuk pasaran yang macam ni tuan, pasaran sedia ada 2 bilion setiap bulan. Macam mana kita nak jual produk kepada produk yang semua orang dah pakai, apa kelebihan, apa bagusnya, kita akan cerita selepas ni lagi. Okey, dah faham pasal pasaran telco semasa, kita akan pergi kepada Istel. So Istel dalam telco tuan, dulu-dululah kami yang berniaga telco ni, kita kena ada 3 jenis SIM. Satu SIM yang ada nombor baru, satu lagi SIM untuk pelanggan, kata orang tu pelanggan nak maintain nombor lama, dan satu lagi SIM ialah jika SIM hilang, kita nak gantikan SIM, dia pakai SIM replacement. Dulu kalau kita berniaga telco, kita kena ada 3 jenis SIM, modal kita. Jadi sebagai peniaga telco, kita kena ada modal lah, nombor baru, ada MMP, ada SIM replacement. Untuk Istel, dia satu SIM boleh guna untuk semua. Ini yang menariknya. Dia punya sistem aplikasi dia sangat-sangat menarik, sangat-sangat mudah. Satu jenis SIM boleh buat untuk 3 jenis produk ataupun 3 kategori produk dalam telco, iaitu nombor baru, MNP. MNP ni adalah maintain nombor phone bang. Nak senang ingat, maintain nombor phone lah. Dia panggil mobile number portability, tapi nak senang ingat, maintain nombor phone. Lagi satu adalah SIM replacement. Okay? Dan dia tak ada kontrak dan cas tersembunyi. Nombor telefon boleh dikekalkan macam saya cakap MNP. Dan kita boleh menerima pelanggan-pelanggan yang blacklist. Ada banyak pelanggan yang blacklist dalam telefon ni kan. Pakai Celcom tak bayar, pakai Maxis tak bayar, pakai GT tak bayar. Lalas pakai prepaid. So, SIM card ni dia tak ada expired date tau. Dalam telco lain dia ada expired date. Dan contohnya kalau anda berniaga satu telco ni, dia bagi anda tempoh setahun untuk jual. Buat masa sekarang ini, Istel tidak mempunyai tamat tempoh. Ni yang bagusnya syariah compliance ni sebab dia akad jual beli kena ada syarat. Dan syarat dia memudahkan. Dan untuk tambah nilai dan segala-galanya sangat-sangat mudah. Boleh buat tambah nilai secara online melalui aplikasi mereka. Dan untuk pengetahuan mana-mana orang yang pakai prepaid, zaman top up prepaid dekat 7-Eleven, dekat Petronas dah berakhir pada rakyat Malaysia. Hampir 95% orang membuat tambah nilai secara atas talian. Okay? Yang lagi 5% tu warga asing yang buat tambah nilai kat 7-Eleven, dekat Petronas, kat mana-mana lagi. Dan yang bagusnya SIM card ni harga dia RM10. Bila anda beli dia SIM card ni, dia punya tempoh sah dia adalah 7 hari. Dan di dalam SIM card ini memang dah ada data 5GB 5GB high speed. Jadi masuk-masuk SIM card dia dah ada internet, boleh pakai 7 hari dan ada 50 sen kredit kat dalam tu. Dan ganjaran pulangan kalau kita masuk bisnes Istel dengan bayar RM10 ni adalah 24 ke 50% tunai. Tunai.
So untuk start bisnes telco di Eastern ni, anda tak perlu keluarkan RM50, RM100, RM1,000, RM20,000. Bila anda beli jersey RM10, anda dah jadi elite member. So kita akan ceritakan pasal struktur perniagaan Eastern selepas ni. Okay, Taufik, next. Taufik. Okay, ini adalah app Eastern. Anda boleh download sekarang download free. Dekat App Store, dekat Google Play, anda boleh download dia punya apps, dan apps dia sangat-sangat menarik, sangat-sangat mudah, sangat-sangat friendly. Dia tak macam telco-telco lain, sangat-sangat merumitkan dan segala-galanya. Intinya sangat mudah lah sebenarnya. Nanti kita akan explore lagi lah. Apabila anda download, anda akan nampak paparan macam ni lah. Kalau di sebelah kiri tu terlalu kecil rasanya, dia menunjukkan jumlah pelanggan yang tambah nilai, duduk di level berapa persen dan sebagainya. Segala-galanya telus, segala-galanya sangat-sangat clear. Right, next. Okay, dan insentif override ni dia buat perbandingan dengan telco lain. Dia punya insentif dia sangat-sangat besar lah. Mungkin anda tak pernah berkiat dalam Eastern Telco, tapi buat masa sekarang ni, apa yang boleh kita cakap secara kasarnya, insentif yang ditawarkan oleh Eastern ni sangat-sangat suka untuk ditandingi oleh telco-telco lain. Sangat suka. Kita akan cerita lepas ni dengan lebih detail lagi. Dekat sini dia ada tulis ambassador, ada senior ambassador, ada territory partner. Sebenarnya ada lagi satu, iaitu elite member. Okay, elite member ni apabila kita bayar RM10, kita punya pangkat kita elite member. So apa itu elite member? Selepas ni kita akan sambung lagi. Okay, inilah dia yang. Okay, income yang pertama kita panggil insentif perkongsian hasil, ataupun kita panggil nak lebih mudahnya kita panggil bonus top up lah, bonus top up pelanggan dan sebagainya. Dan apabila anda masuk sebagai RM10 ni, anda bayar RM10, anda digelar elite member, dan sebagai elite member, semua pelanggan di tier pertama, di tahap pertama itu, income anda adalah 13%. 13% ni daripada apa? Contohnya, kawan kita top up RM50. Okay? 13% tu daripada RM50 tu. RM6.5. Okay, faham Kalau dia top up RM35, kita akan dapat 13%. Bermakna pelanggan direct kita, downline pertama kita, tier pertama kita akan makan 13%. Tuan, 13% ni sangat-sangat besar dalam telco. Sangat-sangat besar. Okay? Tak ada telco lain yang bayar gila tinggi macam ni, dan ianya sangat-sangat menarik. Jadi pelanggan di tier pertama anda ni, dia pun nak buat bisnes, jadi dia pun ada pelanggan, dan pelanggan itu duduk di tier 2 kita akan dapat 3% daripada jumlah tambah nilai pelanggan. Dan orang yang tier 2 tu pun nak ada pelanggan juga, berada di tier ketiga, dan semua pelanggan-pelanggan di tier ketiga kita akan dapat 8% daripada jumlah tambah nilai yang dibuat oleh pelanggan. Setiap bulan, setiap masa, apabila pelanggan menambah nilai, kita akan dapat insentif ni, tuan. Jadi orang kalau pakai telefon, mesti dia akan top up setiap bulan, betul tak? Tak ada orang top up bulan ni, tahun depan baru top up. 10 tahun lagi baru top up. Kalau dia pakai prepaid, memang setiap bulan dia akan top up lah. Jadi setiap kali orang tu top up, tak kira lah dia top up kat mana pun, inilah kita punya insentif keseluruhan 3 level adalah 24%. Sangat-sangat tinggi. Terlalu tinggi sebenarnya. Okay? So, 3 level. So, macam mana anda nak naik pangkat jadi ambassador ni? Apabila jumlah insentif perkongsian hasil ini mencecah RM500 dalam waktu masa sebulan, anda akan naik pangkat kepada ambassador, dan mereka akan membuka tier ke-4 hingga ke tier ke-8. Ini kita panggil sistem network marketing lah. Jadi daripada tier 4 hingga tier ke-8, anda akan dapat income 1.5% daripada jumlah tambah nilai, dan dihasilkan di tier ke-4 hingga tier ke-8. Dengan cara anda dapat income 500, confirm naik pangkat. Jadi nak naik pangkat dalam Eastern ni tak perlu nak bayar, nak body siapa ke, nak geng nak siapa ke, tak ada. Okay, anda dapat saja income 500, anda terus naik pangkat jadi ambassador member. Okay, dan seterusnya, untuk anda jadi senior ambassador, anda perlu ada income 3,500 dalam waktu sebulan. Dia buka lagi tier 9 hingga 13. Okay, kita kira 24% campur 1.5% ni 4 level tadi 6% dah 30%, dan dia buka lagi 5 level 1% dah jadi 35% keseluruhan jika anda naik pangkat senior ambassador. Jadi jaringan yang kita buat dalam level kita, level 1 sampai level 13, apabila kita jadi senior ambassador, income kita adalah 35% daripada jumlah tambah nilai yang dibuat oleh pelanggan setiap bulan.
pangkat yang paling tinggi sekali adalah territory partner. Territory partner ni dia tidak buka pada semua tuan. Kalau buka semua, company akan overpay. Jadi territory partner ni kita kena kejar lah. Siapa income yang sebulan 15,000, naik pangkat territory partner, anda akan dapat unlimited ataupun infinity level di dalam sistem telco. Tak kisahlah dia level ke 100 ke, level 200 ke, level 300 ke, kita akan tetap dapat 1% daripada jumlah tambah nilai yang dibuat. Dan syarat-syarat untuk dekat territory partner ni, nanti Taufik boleh share slide ni dengan kawan-kawan kita yang ada malam ni, sebab dia ada syarat dia. Syarat dia anda kena ada tak silap 2 ambassador ke berapa, tak nampak kecil sangat tu, saya pun lupa. 2 ambassador dengan 5 ambassador. 5 ambassador, 2 senior ambassador. Betul tak? 2 dengan 5. Betul. Okay. Anda, dalam rangkaian anda, jika ada wujudnya 2 senior ambassador, 5 ambassador dengan income 15,000 sebulan, anda akan dapat territory partner, income dia jadi infinity. Tuan-tuan, dalam telco, macam dulu masa saya dululah, di bawah jaringan saya ada lebih kurang dalam 2 juta pelanggan tuan. Kalau kita buka infinity, income sebulan saya pernah kira dulu dalam 3 juta kot sebulan. Kalau benda tu terjadilah, dan pernah terjadi sebelum ini. 700,000 pelanggan di dalam telco yang ada 50 juta adalah sangat-sangat possible, bukannya impossible. Dan untuk anda dapat insentif dari KPI tuan, KPI dia apa? Anda hanya perlu tambah nilai pangkat. Kalau anda ini member, anda kena tambah nilai RM35 sebulan. Kalau anda ambassador, tak silap saya RM60, tak nampak kan? Kalau anda senior ambassador, tak silap berapa Taufik? 90 tak nampak. Senior ambassador. 90. Kalau ambassador RM60. Ambassador RM60. Kalau 80. Kalau territory partner RM120. Itu yang syarat dia. Kita pakai kad line telefon kan, kita bayar macam biasa, kita layak untuk dapat insentif. Faham kan? Very simple. Okay. Nanti kita ada sesi soal jawab, Azhar boleh tanya lagi selepas ni. Ada orang cakap, bang, lukis boleh bang? Ni kita lukis. Lebih senang kan? Ni kita lukis. Dia ada sistem lukisan lah. Level 1, level 2, level 3 macam ni lah rupa dia. Saya tak atas tu, saya lantik level pertama ni. Level pertama ni bayar RM10. Bayar RM35, saya dapat 13% daripada jumlah tambah nilai. Yang 13% level 1 ni dah lantik, orang kat bawah ni dapat 3%. Yang kat bawah ni lantik lagi orang bawah dapat 8%. Begitulah ceritanya sampai ke bawah mengikut pangkat. Sebab ramai network yang kita bina, selagi itulah kita akan dapat income daripada Islam ni. Okay, senang. Senang Okay. Harga singkat. Mereka kena harga singkat. Selama mana anda adalah elite member, harga dia adalah RM10. Boleh beli secara online, boleh beli dengan upline. Tak ada masalah. Bila anda naik pangkat jadi ambassador, harga dia adalah RM8. Anda naik senior ambassador RM7. Anda naik territory partner RM6. Harga singkat ni adalah tetap dan tak akan kurang dan tak akan lebih. MCMC memang membagi guideline singkat ini hanya boleh dijual maksimum RM10 saja. Ini adalah syarat. Anda tak boleh jual singkat RM10 ni RM30. Nanti kena tangkap, masuk penjara tuan, kena saman. Ada dia punya undang-undang. Okay. Ini adalah bonus ketiga, iaitu bonus pendaftaran. Dalam telco kita panggil activation incentive lah. Dia bayar lagi tuan. Contohnya lah kita daftar satu pelanggan ni bayar RM10, lepas tu dia terus top up RM35. Syarikat bayar RM8 tuan sekeping. Ni bayar sekali je lah. Bayar sekali RM8 sekeping. Jika dalam bulan ni anda mendaftarkan 1 hingga 10 orang, dia bayar RM8. Kalau kita rajin sikit, bayar 11 ke 30 orang, dia bayar RM9. Kalau 31 ke 50, dia bayar RM10. 51 ke 100, dia bayar RM11. Kalau 101 dan ke atas, RM13. Banyak ni tuan. Dan untuk pengetahuan tuan, kalau saya masa zaman-zaman telco, untuk pendaftaran tertinggi saya sebulan lebih kurang dalam 4,000 orang. Sebulan dia orang daftar orang 4,000 orang. 4,200, 4,300 sebulan. Yang buat pendaftaran 100 ke atas ni saya rasa lebih 1,000 orang, 2,000 nilai saya dulu yang buat 100 ke atas. Jadi peluang untuk orang yang buat kerja, yang rajin, kita ada activation incentive. Kalau untuk nombor baru, kalau untuk MNP, kekalkan nombor lama lagi tinggi. Ni paling tinggi dalam Malaysia lah. Tak ada telco yang bayar lagi tinggi daripada ini. Dan memang sangat-sangat tinggi. Yang bawah tu MNP, RM13, RM14, RM15, RM17, RM20. Bayangkanlah. MNP, cuba kira MNP beli SIM card RM10, dia top up RM35 MNP
Kita dapat insentif berapa tu? RM20 campur dengan 13% tadi, di RM4 setengah. Lepas tu campur lagi dengan apa lagi tadi? Ada lagi insentif dia. Jadi kita ambil duit orang RM35, kita income kita dah lebih daripada 50%. Ini adalah bonus pendaftaran. Bonus yang ketiga yang ditawarkan oleh Islam. Kita tengok pula bonus keempat apa dia. Okay, bonus keempat ni adalah bonus merchandise. Okay, di dalam telco sekarang ni, semua telco dia ada e-mall. Dia ada dia punya macam Lazada, macam Shopee. Sebab dia orang nak fokuskan alang-alang kita ada pelanggan, kita kena ada satu e-mall di dalam kita punya aplikasi. Celcom pun ada, Maxis pun ada. So, Istel pun ada, buat masa ni belum lagi dilancarkan. Jadi di dalam e-mall ini anda dapat juga perkongsian sehingga 10%. Contoh, pelanggan anda, tier pertama anda beli baju kat dalam Istel ni, anda akan dapat 8% yang baru. Untuk yang level 2, dia akan bagi 2%. Dekat sini dia bagi bonus untuk 2 level saja. Dia tak bagi bertier-tier sebab perniagaan kat dalam ni keuntungan dia terhad kan, baju, ada SIM card, mungkin ada telefon selepas ini, ada banyak lagi. Bila pelanggan ramai akan meriahlah e-mall yang akan ada di Istel ni. Sama juga dulu waktu saya kat SOS pun kita ada e-mall juga. Dalam tu ada beribu-ribu produk yang boleh dibeli oleh pelanggan-pelanggan kita. So bonus yang kelima, yang ni belum lancar lagi lah. Ini dia. Ini adalah kita panggil Istel Starter Kit. Jadi kita nak berniaga telco, ramai orang tanya, baju tak ada ke, flyers tak ada ke, topi tak ada ke. Jadi kita buat satu package Starter Kit. So dalam Starter Kit ni ada satu baju polo, okay, eksklusif Istel, ada satu cap, okay, ada 30 flyer ataupun flyers lah. Lepas ada 30 SIM card Istel. SIM card ni dia special. SIM card ni setiap bulan anda akan dapat 10 GB percuma. Anda tambah nilai yang RM35, dia dapat 10 GB. Selama setahun SIM card ni hanya ada dekat ESK ini saja. Dan yang last kali itu adalah peluang untuk anda membeli top up dengan 50% diskaun. Bayarlah dah. Kita berniaga, kita sekarang ni kalau kita berniaga, orang nak top up kan, bang saya nak top up bang. Kita pun ambil lah duit orang tu RM10, untung kita RM5 kan, 50%. Macam mana nak buat nanti saya akan cakap. Okay, faham Dan ikutkan harga sebenar dia adalah RM499. Anda bayangkan anda bayar RM299, ada 30 SIM card tu, satu SIM card jual RM10 dah dapat duit balik. Betul? Dah dapat RM300 balik. Dan yang menariknya, dia ada bagi juga sistem tier tu kan. Kita panggil macam sponsor bonus lah. Jika tier pertama kita beli ESK ni, kita akan dapat RM128. Sekali saja lepas tu kalau tier kedua akan dapat RM38, tier yang ketiga RM28. Bermakna dalam kita beli ESK, kita akan dapat insentif yang ditawarkan dekat sini. Kalau anda tak beli pun tak apa, tapi anda hanya boleh tengok saja jumlah yang ada dekat tier-tier ni. So, syarat untuk dapat bonus ESK ni, anda kena beli ESK. ESK ni hanya boleh dibeli secara online. Hujung bulan ni akan bermula, belum start lagi. Dan anda boleh beli secara online. Kita tak suruh anda simpan stok apa ni. Ini semua kena beli secara online saja. Untuk yang pertama ni hanya 2,000 starter kit dikeluarkan. 2,000, saya rasa 2 hari 3 hari habis tadi. Confirm habis. Okay? Next. Kita tengok carta dia pula. Kalau orang main network marketing, saya nak buat sistem 1 cari 10 lah. Okay? Kita buat satu sistem, kita train orang macam mana kita nak cari 10 orang yang bayar RM10, yang ambil package ESK. ESK ni bukan paksaan, ambil boleh, tak ambil pun boleh. Tapi kalau kita buat sistem 10 orang, 1 cari 10, sampai ke level ketiga, contohnya 1,000 orang, jumlah pendapatan yang boleh dijana adalah RM33,000 tuan. Okay, kalau 50% pun kita masih ada lagi RM16,000. Kalau 50% daripada 50% tu pun kita ada RM8,000 sebulan. Ini kita panggil bonus sponsor lah senang kita. Kan? Sebab kita buat network ni kadang-kadang kita jumpa orang, kita pergi sana, pergi sini. Ini adalah bonus cepat. Ini kalau 1 cari 10. Dan macam saya nak cari 100 lah. Saya nak buat duplikasi 100. Saya akan train orang untuk buat 100. Okay? Sebab benda ni dalam network marketing 100 orang bukannya mustahil. Senang nak dapatkan 100 orang. Kalau saya akan buat 100. Tapi ini kita panggil easy, relax, 1 cari 10. Kalau 30 pula macam mana Taufik? Cuba kita tengok. Kalau kita buat duplikasi 30. Kalau kita buat duplikasi 30, income yang boleh dijana adalah RM700,000 kan? RM700,000. Jual barang RM299 boleh dapat RM700,000. Contohlah tak jadi pun 50% masih lagi RM300,000. Potong 50% daripada RM300,000 tu masih lagi 6 angka RM150,000.
potong lagi 50%, masih lagi 70,000 sebulan. Jadi adakah possible untuk membina network kita hingga 27,000 orang? Macam saya cakap, network saya dulu 9 juta. Dalam telco 9 juta orang di bawah network saya dulu. Okay, so ini adalah ESK, bukan paksaan. Anda boleh beli, anda tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Tapi orang-orang yang membeli ESK ni mempunyai satu lagi benda yang kita panggil sangat-sangat besar, iaitu bonus e-com. E-com nanti kita akan cerita selepas ni. Okay, ini adalah e-com. So, pembayaran insentif di dalam Istal ni dibayar menggunakan e-wallet. E-wallet Istal ini adalah e-wallet yang tak mati. Boleh guna, boleh pakai duit now, boleh transfer duit, boleh belanja kat Petronas, boleh belanja kat sini, semua tempat boleh belanja. Daripada Istal ini, anda boleh transfer kepada e-com. E-com ini adalah satu lagi wallet yang hanya boleh beli barang dalam Istal saja. Faham Apabila anda transfer duit anda daripada e-wallet kepada e-com, dia tak boleh jadi cash, dia hanya boleh beli barang. Tapi apa kelebihannya? Apabila anda transfer insentif anda 100 masuk ke e-com, syarikat bagi tambah 50%. Jadi kalau anda transfer 100, dia jadi 150 di dalam e-com. 150 ni boleh beli top up tuan. Di dalam e-mall. Hanya yang beli ESK saja yang dapat benda ni Yang tak beli ESK tak dapat benda ni. So, siapa yang ada ESK boleh transfer duit kepada e-com dan anda boleh beli segala jenis merchandise dengan 50% punya profit. Contohnya baju tu harga RM40. Kita belilah dekat e-com tu RM40, tapi nilai RM40 tu RM20 ya tuan, sebab apa kita transfer, syarikat tambah 50%. Jadi ada orang tanya, alah top up tak banyak mana pun jual bos. Tapi saya nak share lah dalam telco, bila saya di Johor sebulan jual 2 juta lah. Bayangkan, kalau dia boleh jual 2 juta sebulan dengan package yang macam ni, setiap bulan dia untung 1 juta. Gila tak gila? Dan telco-telco lain biasanya kita akan bagi margin dalam 7%, paling tinggi pun 7% lah. Jadi dalam Istal dia boleh bagi sampai 50% jika anda menggunakan sistem e-com. Mungkin anda tak faham, nanti Taufik boleh share slide ni. Dan lama-lama anda akan faham lah sistem ni. Alright, next. Bonus yang ketujuh. Okay, cashback. Ini adalah apabila anda menggunakan QR ataupun e-wallet, ini dia ada pulangan tunai pula. Kan? Dia dulu tak silap saya ada company yang buat benda ni dulu pakai IC, tak silap saya lah. Tapi mereka realisasikan benda ni kat sini apabila anda menggunakan QR ataupun e-wallet Istal ni, anda belanja dekat tempat-tempat yang ada kat ni kecil sangat tak nampak, tapi banyak lah, ada 34,000 merchant ni kan, dia akan bagi cashback kat kita. So ini adalah bonus yang kedua, akan datang sebab e-mall kita belum start lagi. Sebenarnya company ni sepatutnya launching 1 bulan 5. Tapi biasalah kita orang ni neo marketers, kita akan buat kerja-kerja underground tuan. Jadi kerja-kerja underground ni sepatutnya target kita tahun ni nak dapatkan 1,000 adik je. Sehingga kita bercakap ni baru sebulan dah 34,000, tak silap saya adik. Cepat sebab saya 36,000 sangat rekod baru lah dalam telco. Rekod baru paling gila lah saya rasa. Bulan pertama dan SIM card pertama yang sampai baru ni 200,000 sold out tuan, habis. Sold out. Jadi SIM card akan datang saya rasa ini 16 hari bulan lagi 4 hari dia akan dapat spot baru 200,000 lagi. Saya rasa pun seminggu 2 minggu akan sold out. Jadi kepada anda yang nak jual bisnes ni, anda lock lah cepat-cepat dengan Taufik boleh berhubung dengan saya boleh sediakan SIM card ni anda semua insyaAllah. Okay, seterusnya habis ni rasanya. Yang ke-8 ni kempen tuan. Dalam telco ni biasanya ada kempen lah. Ini nanti mungkin boleh bincang-bincang dengan Taufik. Kempen ini ialah kita nak reward kepada orang yang rajin buat kerja lah. Dia ada buat kempen 3 bulan. Siapa buat pendaftaran tertinggi dapat 13,000. Nombor 2 tertinggi dapat 3,000. Jadi kalau ni lah, kempen memang akan berlaku setiap tahun. Okay? Ada jumlah pendaftaran, ada daftar dan reload, dan ada reload dan reload. Kemudian kita akan bincang dengan lebih lanjut. Anda boleh baca slide ni perlahan-lahan, senang lah faham. Taufik, untuk jimatkan masa. Okay, ini adalah senario lah. Senario ni ialah jika anda buat pendaftaran 50 orang. Ini pun tak penting, boleh slide lagi. Boleh teruskan. Senario ni cek 50 orang next. Jika anda buat 50 pendaftaran dengan top up RM50, ini adalah income-income yang anda boleh jana. Hanya daripada income-income, daripada royalty incentive ni dan ini. Okay, so bulan pertama buat, bulan kedua buat, sebulan buat 50, pelan-pelan, slow-slow, man-man kan. Jadi inilah income yang anda boleh jana. Kalau setiap bulan anda buat 50 pendaftaran, income anda pada bulan ketiga dah cecah 5,000 lebih sebulan lah tuan. Dan insentif ni insentif pasif tau, sebab dia bukannya sekali, setiap kali tambah nilai dia akan dapat, setiap kali tambah nilai dia akan dapat. Jadi kalau kita buat slow-slow, man-man, ini adalah nombor baru, income yang dijana adalah 5,472. Untuk pengetahuan korang, bulan pertama income paling tinggi sekali yang dicatatkan adalah 11,200.
Ini sebenarnya sangat sikit lah dalam telco. Buat 50 sebulan ni sebenarnya sikit lah. Kita nak bagi senario yang kata orang boleh nampak, oh 50 orang, okey. Tapi pendapatan tertinggi berapa? RM11,000. Okay, next. Perkhidmatan akan datang tuan. Perkhidmatan akan datang sebagai telco baru. Macam saya cakap, sepatutnya launch starter bulan 5. Kita dah bermula awal. Kita bermula pada bulan puasa tu. Tak lama lagi akan ada produk eSIM. eSIM adalah SIM card yang tak ada SIM. Dia panggil link ya. Sekarang ni ada banyak SIM card yang ada pakai eSIM ni. iPhone yang later, Samsung Dan kita juga akan perkenalkan IoT SIM. IoT SIM ni adalah SIM card yang hanya mempunyai data. Dan SIM card ni digunakan untuk GPS tracker, untuk CCTV, untuk vending machine, untuk parking dan sebagainya. Apa yang lagi ni? Dan kita juga dan kita akan ada SME. SME ni contohnya kilang lah. Kilang ni nak pakai kan, satu kilang ni 10,000 orang. Kita pun boleh buat package macam ni. Tak lama lagi melalui package yang dikenalkan oleh SME. Dan postpaid akan ke udara tahun hadapan. Dan anda juga boleh buat co-branding. Contohnya anda mempunyai network yang besar. Anda nak meletakkan brand anda kat telefon tu. Tak kira lah letak Amat ke Pro Telco ke apa kan. Boleh buat co-branding. Jadi SIM card pun boleh keluarkan SIM card company anda. Tapi itu semua memerlukan agreement syarikat dan sebagainya. Dan kita pun boleh buat co-branding. Dan package pelanti pun akan keluar. Contohnya nak beli telefon utama dan sebagainya kan. Ada pinjaman mikro dan ada juga kiriman wang. Okay? Dan bila package-package ni akan ke udara, next okay. So ini dia. Okay? Kuartal kedua akan keluar SME, akan keluar co-branding dan akan keluar SIM. Kuartal ketiga akan keluar IoT SIM dan Wi-Fi rumah. Ini pun hot ni tuan. Wi-Fi rumah ni adalah modem yang menggunakan SIM card. Tak pakai Wi-Fi lah, letak SIM card dalam tu. Dan Wi-Fi ni Wi-Fi bergerak. Anda boleh bawa balik kampung dan sebagainya. U-Mobile mempunyai pelanggan paling ramai lah Wi-Fi rumah ni. Lepas tu package pelanti, kiriman wang dan pinjaman mikro akan wujud pada kuartal keempat, maknanya hujung tahun ni. Dan tahun hadapan baru kita akan keluarkan postpaid tuan-tuan. Okay, hasilnya habis lah ni. Kan? Itu saja. Liputan rangkaian. Sekarang ni U-Mobile dia ada line yang kita panggil Ultra 5G. Ultra 5G ni memang laju gila lah. Memang laju gila. Dia orang memang tengah membesarkan lagi rangkaian Ultra 5G ni. Sekarang ni telah meliputi 82.8% di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi line U-Mobile bukan macam dulu tuan. Line U-Mobile telah evolve dan menjadi lebih baik. Okay, plan yang ada ni. Kita pasal income besar-besar ke apa dulu tak kena kalau kita jual plan tu plan yang mahal. Jadi plan yang ada dekat dalam pasaran ini Easy 35, 200GB high speed, 100GB hotspot. Okey? RM35, 300GB. RM50, 500GB dapat free roaming 3GB tuan. Kalau RM68 sebulan, 700GB. 5GB roaming kepada kalau pergi Singapura, Thailand ataupun Indonesia. Dan paling besar sekali adalah RM98, 999GB, semuanya high speed, panggilan tanpa had dan sebagainya. Plan termurah di pasaran sekarang ini dimiliki oleh Kistel tuan-tuan sangat-sangat murah. Ini lagi murah. Sebenarnya RM35 pun tak boleh pakai tu, 300GB tu. Kan saya cakap di average orang pakai sebulan RM30. Jadi sebulan orang pakai dalam 30 ke 50GB data lah sebulan. 300GB tu pun dah besar. Dah besar. Hotspot 100% ke tak hotspot 100GB tu. Okay? Kalau masuk modem 100% lah. Alright. Ini adalah plan-plan yang ditawarkan. Ini saja. Tahun depan baru ada postpaid. Simple. So, apa bezanya plan RM35 ni dengan telco-telco lain? Saya tak suka nak cakap buruk pasal orang, tapi anda boleh tengoklah RM35 dekat Istel kita dapat 200GB high speed, 100GB hotspot. Kalau kat telco lain macam tu lah. FUP ni tak ada tuan. Fair usage policy dia tak ada. Okay? Anda habis kegunaan semua, dia akan bagi anda basic internet 5GB. Okay? Ya, dia tak ada fair usage policy. Contohnya anda pakai 100GB, lepas tu 100GB lagi dia jadi slow. Tak ada. Dia semua high speed. Kat mana tempat dapat Ultra 5G, dia akan bagi semua Ultra 5G. So ini adalah perbandingan dengan telco-telco yang ada di pasaran. Sebenarnya sikit lebih kurang lah, ada yang lebih sikit. Tapi nampaknya kalau dekat Eastern ni dia mengatasi semua orang lah. Mengatasi sikit lah. Adalah banyak-banyak pun. Kan? Alright. Kenapa anda perlu join kami dan sebagainya? Masa saya cakap tadi bonus yang
tinggi. Kejap nanti saya jawab soalan. Saya ada baca ni, kawasan kampung macam Felda lain okey tak? Felda Palung 5G tuan. Modal permulaan yang sangat rendah, bisnes penyelenggaraan rendah, okey. Tiada KPI, tiada sasaran jualan yang gila-gila. Jadi kenapa sertai kami? Sebab kita berada dalam satu syarikat yang memasarkan Ultra 5G, memasarkan insentif yang paling tinggi dalam Malaysia, mudah, modal tak tinggi, aplikasi dia sangat-sangat mudah dan tak memaksa kita untuk kata orang tu buka kedai ke modal besar ke, tak ada. Dia 100% entrepreneurship. Sebab itulah kita perlu join Isdari pada malam ini juga. Itulah dia cerita. Ada lagi tak? Ada lagi best yang akan datang? Of course, akan ada best lagi yang akan datang selepas ini, insyaAllah tuan-tuan. Jadi itu saja persembahan saya pada malam ini. Jadi mungkin anda akan faham, tak akan mungkin lah sekali dengar dah terus faham. Jadi anda boleh dapatkan slide ini daripada Cik Taufik, dan jika anda ada apa-apa soalan, inilah masa ini. Anda boleh tanya saya apa yang anda rasa tak faham ke apa ke. Okey. Ada soalan? Bagus tak? Okey, terima kasih tuan sharing. Sekarang ni kita buka soalan lah. Siapa-siapa yang nak bertanya boleh tanya terus dekat chat ataupun boleh terus buka mic masing-masing lah. Boleh. Ada FUP tak ada tuan. Fair usage policy ni FUP dia tak buat masa sekarang ni. Kalau kita baca dalam FUP dia bagi 100% speed. Dia bagi 100% speed. Kalau anda ambil isi 3 people tu, maknanya 300 GB tu semua high speed. Dia tak ada FUP. Dia tak ada slow. Macam telco lain dia ada FUP. Maknanya selepas anda pakai 100 GB, dia akan slowkan speed dia lah. Hanya boleh pakai dekat Instagram lah, hanya boleh pakai dekat WhatsApp lah. Tak ada. Dia 100%. Kalau katakan 200 GB tu high speed. FUP dia macam tu lah FUP dia. Fair usage policy kata orang. Kalau lain tak okey boleh komplain. Boleh tuan. Kenapa tak boleh pula? Tapi kalau dah tahu-tahu lain kat situ tak okey, kan baru pakai. Janganlah pakai. Ya kan? Kejap-kejap. Banyak sangat soalan laju sangat. Tak sebab baca ni. Permission padu. Betul Azhar Mahmud. Permission. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Saya tak sempat nak baca chat laju sangat. Soalan daripada awak? Encik Bul, you mobile dulu berbanding sekarang lain kat untuk kampung. Macam mana? Siapa tahu Felda Nerang? Orang Terengganu tak sini? Ada orang Terengganu sini? Tak ada? Ramai. Terengganu. Felda Nerang tak tahu mana? Felda Nerang tahu lah mana? Felda Nerang ni jalan Bukit Besi lah. Kita nak jalan belakang tu kan. Felda Nerang ni dia nak dekat dengan Kuantan. Dulu memang tak ada lain langsung tuan. Sekarang ni ada 5G je mobile. Macam mana cerita tu? Kenapa tuan beralih arah ke Isdal, Moning Aris? Kenapa saya beralih arah? Saya cakap tadi kan rezeki saya di SI tak lama. Setelah syarikat ini dibeli oleh orang lain. Dan kami-kami yang top-top ni diketepikan. Saya nak bersara dah waktu tu. Tapi apabila saya tengok plan Isdal ni, Allah, sangat-sangat menarik. Dan macam saya cakap dulu waktu saya di SI, saya pilih dia income lagi banyak. Dan saya rasa ini peluang untuk saya untuk mencipta pendapatan pasif pula. Dulu saya jadi CEO, cipta pendapatan untuk orang. Sekarang saya nak cipta pendapatan untuk diri saya pula. Dan pelan-pelan ni sangat menarik. Dan apabila saya lihat New Mobile punya kelebihan yang ada sekarang dengan bandwidth 50% yang ada orang ada, dengan pemilikan yang baru, saya yakin New Mobile akan menjadi telco yang paling besar di Malaysia. Dan saya perlu menyertai perjalanan journey New Mobile bersama dengan Isdal ni. Cik, ada soalan lain? Monik Arif. Mari mana ni? Monik, orang Ganu ke? Orang Rambau tu. Rambau. Ada lagi soalan? Adanya? Ada banyak chat ni. Nak kena Taufik baca. Apa yang boleh saya katakan pada pengguna user U-Mobile dulu untuk mereka percaya pada U-Mobile sekarang? Apa tips? Macam ni, tip tuan dah pakai belum dah ni? Pakai belum? Kalau tuan belum pakai, tuan test speed dia. Sebab kan kita boleh test speed kan? Tahu tak, kita sekarang ni kita boleh download aplikasi Ookla dan kita boleh test speed tu, ataupun kita boleh download daripada MCMC satu aplikasi. Saya rasa Taufik nak kena share dengan semua orang. Dan tip dia adalah dia punya internet dia sangat-sangat stabil lah. Kalau anda tengok lah Gen Z budak-budak hampir majoriti yang guna je mobile. Kenapa dia orang susah nak bertukar kepada telco lain? Sebab tak tahulah sebab apa. Sebab data dia sangat-sangat stabil. Dan sebab itulah New Mobile ni sekarang ni ada 18% pelanggan di seluruh Malaysia tuan.
18% tu banyak tuan. 9 juta orang sekarang ni menggunakan line New Mobile di seluruh Malaysia. Dia tahu tak tahu, kita yang selalu angkat New Mobile Limited Plus, ada 9 juta pelanggan sekarang. Dan pelanggan mereka semakin membesar. Mesti ada sebab kenapa dia ada 9 juta pelanggan. Takkanlah line tembus 9 juta orang pakai. Kan? Jadi macam saya cakap tadi, selepas mereka mendapat bandwidth yang lebih besar daripada kerajaan, mereka juga sekarang tengah aktif membina prasarana mereka sendiri untuk memastikan tower-tower mereka dapat memancarkan perkhidmatan. Di Sabah 84 site tuan. Sabah 84 site baru New Mobile untuk memastikan pelanggan-pelanggan mereka mendapatkan perkhidmatan yang sangat baik. Soalan lagi, nak tanya apa strategi atau cara nak dapatkan customer kalau pakai paid ads berbaloi tak? Pakai apa? Prepaid? Paid ads, iklan berbayar. Tuan, iklan berbayar ni kalau nak tengok, kebanyakan budak-budak nak telefon ni dia orang main TikTok je. Banyak yang main TikTok lah, buat live TikTok. Saya pun ada tim TikTok saya sendiri, dan memang setiap bulan tim saya akan dapatkan lebih kurang 100 ke 200 pelanggan sebulan lah. Tapi cara yang paling baik ialah face to face lah. Senang kita orang close pelanggan ni face to face. Jumpa orang ni, bang, abang pakai prepaid, abang pakai line telefon ke, membayar berapa sebulan. Kita ada plan prepaid baru yang siap boleh buat duit ni. Kadang-kadang abang pakai prepaid kita bayar dah, free je dia. Macam tu jaya dia tuan. Okay. Untuk package selain package 35 tu, hotspot open atau limit 100GB juga, satu. Kedua, unlimited call tu memang tak ada limit jumlah jam. Atau ada berapa? Okey tuan, dalam satu bulan anda nak telefon orang berapa jam nak guna? Abangnya soalan tu macam abang pakai 3,000 jam sebulan ni. Cuba fikir balik sekarang ni orang buat telefon, dalam data yang dikeluarkan, dah kurang dah orang buat call pakai telefon ni. Orang banyak call pakai apa? WhatsApp. Ya betul. Tak ada dah orang call pakai telefon biasa tuan, kecuali dah internet tadi. Jadi hard limit unlimited ni dia ada FUP dia ada beberapa certain jam lah, tapi jam dia sampai 3,000 jam sebulan. Sangat tak logik lah anda menggunakan telefon menggunakan 3,000 jam sebulan. Jadi saya boleh katakan unlimited call kepada seluruh, kecuali kalau anda buat perkhidmatan hotel lah, maknanya anda buat perkhidmatan telefon free kan, orang boleh guna setiap hari macam public phone dah. Dia akan tengok, dia akan ni lah. Kalau kita daftarkan orang boleh ke? Kita tak boleh daftarkan orang tuan. Kita hanya boleh suruh dia installkan apps dan kita bagi SIM card kepada dia orang, sebab semua pelanggan telefon dia kena buat KYC. KYC ialah pengenalan lah. Maknanya kita kena scan IC kita kena buat selfie dan sebagainya. Dan tak lama lagi cara wajib ialah semua kena ada digital ID. Macam dulu kita boleh daftarkan orang, tapi ada banyak kes-kes fraud lah, pendaftaran palsu kan dan sebagainya. Jadi SKMM telah ketatkan syarat. Sekarang ni semua pelanggan yang nak daftarkan pelanggan kena buat sendiri. Cara dia sangat-sangat mudah. Sebenarnya kita boleh daftarkan dia orang secara online. Telefon orang, kau download app Istel, aku bagi kau gambar SIM card, kau daftar dulu, dah settle, aku hantar SIM card dengan kau. Itu pun boleh juga. Taufik tahu lah tu. Okey, untuk package selain 35 tu, hotspot open atau limit 100GB? Open tuan, open. Nak tanya tuan, kalau contoh satu account apps dekat handphone, contoh kalau saya sekarang ni pakai Celcom, saya ada saya pakai XOS ada 2 nombor. Adakah Istel boleh 2 nombor? Boleh. Anda boleh daftar 5 nombor sekarang. Sebelum MCMC ketatkan kepada 2 lah, tak lama lagi. Bapak sekarang boleh daftar 5 bang. Satu IC boleh daftar 5 nombor. Nak cucuk sate ke, nak cucuk kambing ke, seperti orang lah. Istel boleh tukarkan owner tak tuan? Boleh. Maksudnya contohnya yang register tu Ahmad Qayyum, tapi yang pengguna dia adalah Hizbullah. So tapi saya nak tukarkan pengguna tu pergi ke Hizbullah, sebab owner card tu dulu IC adalah owner dia adalah Qayyum. Istel boleh tolong tak tukar? Semua telco boleh buat tuan. Untuk proses penukaran pemilik ni kena ada anda kena datang ke center, ataupun mungkin akan ada satu sistem di dalam apps tak lama lagi apabila anda kena buat KYC 2 orang lah. Maknanya dua-dua kena hadir pada waktu proses penukaran nama ni. Boleh, semua telco boleh tukar nama tuan, tak ada masalah. Ramai sebenarnya yang macam ni, geng insurans masuk, geng jual lapis air masuk, ramai lah sekarang ni. Disebabkan income yang ditawarkan ni sangat-sangat besar. Kalau nak kakak nombor yang lama boleh tuan, buat sendiri je.
Buat sendiri je. Senang je nak kekalkan nombor lama. Tapi untuk kekalkan nombor lama dia ada dua senario. Satu prepaid tak ada masalah. Kalau prepaid memang senang sangat lah. Kalau postpaid anda nak kena bayar bil dulu dan kena pastikan line anda ni tak ada kontrak dengan telefon lama. Kalau dulu anda ada ambil line telefon, hutang, anda nak pergi ke telefon lain memang tak boleh. Kalau anda dulu daftar pakai nama orang lain, lepas tu bila buat MMP pakai nama kita memang tak boleh tak lepas. Kalau anda ada bil yang tak dibayar akan gagal. Dan yang bestnya dalam sistem MMP ni kita boleh check reject ke, lulus ke. Kita sebagai upline kalau dalam line kita buat MMP kita boleh check. Kalau dulu telefon lain kena telefon center. Kenapa reject semua dan sebagainya, sekarang ni kita boleh check sendiri je. Sangat-sangat mudah. Ada cara-cara untuk daftar tiket. Saya rasa Taufik ada video dia macam mana nak daftar nombor baru, macam mana nak daftar nombor lama. Kita boleh sharekan benda tu kat korang semua. Saya nak tanya, sebenarnya saya daftar nombor baru. So, boleh tak saya nak maintain nombor lama daripada telefon lain, nak MNP ke nombor baru yang saya daftar sebelum ni? Boleh. Tak lama lagi akan boleh tuan. Sekarang tak boleh lagi, tapi tak lama lagi ada satu sistem di mana anda nak tukar anda punya akaun sekarang kepada nombor lain. Ada, boleh. Secara online je kita boleh buat. Okey, terima kasih. Macam saya pakai postpaid dan tak ada tunggakan bil, pakai nama sendiri, boleh kekal nombor lama? Boleh. Boleh. Ada lagi tak? Okey, lagi satu saya nak cerita pasal aset ikan boleh diwarisi ke? Saya rasa boleh diwarisi sebab boleh buat penukaran nama pada bila-bila masa ya tuan. Boleh diwarisi. Tapi kena ada wasiat lah tuan. Kalau tak ada wasiat nanti dia kena pergi faraid. Dia bukannya benda ni sebab dia ada syariah compliance kan. Jadi kalau kita nak mewariskan kita yang berniagaan ke apa ke, kena ada wasiat. Kena nak buat wasiat. Kalau tak buat wasiat ni bergaduh adik-adik nanti. Anak-anak bergaduh. Kami aku nak ikut faraid lah nanti. Ada lagi? Untuk memudahkan kerja-kerja marketing dan sebagainya, saya nak cakap tak lama lagi Istel dia akan membuat marketing melalui kata orang tu, sebab masa dulu saya ada satu pasukan perlombaan motosikal lah. Jadi minggu depan akan bermulanya sesi Malaysia Cup Prix dan Istel adalah penaja utama kepada tim PJJR Racing Team ini dan topi saya pakai ni kan. Jadi Malaysia Cup Prix ni dah berada 30 tahun di Malaysia dan dihasiakan secara langsung di Astro. Jadi anda boleh tengok support kami di Astro ataupun hadir ke tapak-tapak perlombaan di Cup Prix, sebab di tapak-tapak tu disediakan booth untuk kita dapatkan pelanggan. Dia ada buka booth dekat Malaysia Cup Prix, anda semua boleh join. Akan bagilah jadual-jadual dia akan marketkan nama Istel di dalam Malaysia Cup Prix pada tahun ini. Sebab sebelum ini saya memang bawa syarikat motor ni dengan SOX, satu dunia tahu. Jadi cara paling mudah untuk kita beritahu pasal Istel ni ialah kembalinya KKR bersama Istel di dalam kancah Malaysia Cup Prix pada tahun ini, insyaAllah. Semoga ianya dapat memudahkan kerja anda untuk cerita, tim motor tu ke? Orang cakap pasal Istel ni orang tak tahu. Benda bulok Istel ni. Okey, itu saja ke? Kalau tak ada, kita boleh stoplah kita punya BOP pada malam ni. Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih dulu pada kita punya presenter kita hari ni sebab banyak berkongsi ilmu dengan kita pada malam ni. InsyaAllah perkongsian yang dibuat pada malam ni banyak manfaat yang kita boleh dapat, dan insyaAllah daripada ilmu-ilmu tu lepas ni bolehlah kita buat kerja sama-sama lagi laju-laju dan buat income besar dekat Istel pula. Terima kasih atas jemputan, dan saya nak mohon maaf kalau silap cakap ke apa ke, dan saya doakan anda semua dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan saya nak ucapkan selamat berjaya lah kepada anda kerana anda merupakan antara pelanggan sebenarnya dari awal untuk berada dalam perniagaan ini, dan semoga kita semua dirahmati, diberkati dengan kerja yang ikhlas. InsyaAllah semuanya akan berjaya. Tuan, kita jumpa lagi. Kalau ada masalah apa-apa nak tanya, saya dekat dengan anda semua dan saya boleh support dari segi ilmu dan sebagainya. Sama-sama kita belajar dan terus belajar, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.